Biarlah orang nampak kita biasa-biasa, tapi sebenarnya poket kita kaya. Ini adalah quotes daripada mentor saya, Tuan Muhammad Zulkifli Syafiq, yang berjaya mengubah mindset saya tentang hidup kaya dan juga hidup mewah. Kebanyakan daripada kita anggap rumah besar, kereta mewah, itu adalah simbol kekayaan. Tapi kaya adalah bila mana Tuan Puan mampu untuk bertahan walaupun dah tak ada sumber pendapatan. Untuk jadi kaya sebenarnya kita hanya perlu tambahkan tabungan dan juga kurangkan hutang. Cuba Tuan Puan reflect balik. Adakah tabungan Tuan Puan setiap tahun makin bertambah ataupun hutang kita yang makin bertambah? Kalau Tuan Puan tergolong dalam golongan yang hutang semakin bertambah, maksudnya Tuan Puan kena buat sesuatu untuk mengubah gaya hidup Tuan Puan dan selamatkan kewangan Tuan Puan sebelum dia jadi lebih parah. Salah satu cara untuk Tuan Puan kukuhkan tabungan adalah dengan mulakan simpanan dalam bentuk emas. Kenapa emas? Sebab dia kait inflasi dan emas juga adalah penyimpan nilai yang sangat baik. Jadi buat yang belum tahu, sebenarnya Tuan Puan boleh bermula menyimpan emas dengan ilmu bersama Public Gold. Yang nak saya bantu, Tuan Puan boleh cepat-cepat komen emas di bawah dan saya akan bantu Tuan Puan dengan sebaiknya.